besar sahabat. Madah tu. Tempat dia kalau tak ada madah tu. Ini dia sahabat. Besar tu. Ali. Biasa ya. Okeylah sahabat, kita dah sampai dah. Dah sampai dah, saya pun dah ready. Sampai patah kayu. Besar betul ada tu. Sampai tau, kena ni tu. Kena tali. Bergegar ke sahabat. Nampak. Ada. Tak tahu ikan pelukan ke apa kan. Kita test. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali di dalam Azira Channel. Okey, pada pagi hari ini saya buat aktiviti merawai lagi lah sahabat. Sebabnya saya nak menambahkan pendapatan lah sahabat, mencari pendapatan sampingan lah kata orang. Okey, sekarang ni saya berada dekat sini sahabat. Tu dia jeti ya. Saya merawai dekat sebelah sana. Okey, pada minggu yang lepas kita merawai di pantai Bagalalang. Ada jugalah walaupun tak banyak. Minggu ni saya nak main kat sini pula. Tak tahulah ada ke tak tu. Ada lagi ke tak ada, tak tahulah sahabat. Saya pun cuba je. Okey, jom kita tengok ada ke rezeki untuk saya pada hari ini. Cuaca tengoklah sahabat. Cantik lah. Cuaca cantik, mantap padu. Air pun penuh lagi. Saya pun kena tunggu juga. Takut-takutnya ada orang memancing ke, menjaring ke kan. Okeylah, jom kita teruskan dengan aktiviti saya yang pertama di pantai ini. Cantik pantai ni sahabat. Okeylah sahabat, kita dah sampai dah. Dah sampai dah, saya pun dah ready. Air pun dah surut. Jom kita tengok hasil-hasil merawai di pantai ini. Adakah ada rezeki untuk saya? Jom kita tengok dulu sahabat. Rasa dah boleh lah ni. Air jernih sahabat. Tak tahulah ada ke tak ada. Saya ni cuba je ni. Jernih tu. Tengoklah. Air cantik memang. Bergegar sahabat. Nampak tu. Ada. Tak tahu ikan belukang ke apa kan. Kita test dulu. Ada gegaran dia. Dah lama tak menggegarkan pancang ni. Dia akan tarik lah. Tak ada. Depan tadi. Ni. Kenapa tu? Belukang ke tu? Oi. Laju tu. Apa ni? Aduh sahabat. Tak kena. Ikan tak kena. Tak makan kat mata kail. Kena tepi je. Walaupun mata dah karat dah. Seekor je ke? Tadi tak nak.
Karena datang dekat baru. Alamak, ada satu belakang. Kejap. Oh. Kena kat tepi je. Alhamdulillah lah. Kalau ada rezeki ada juga tu. Jom, tengok lagi sahabat. Oh, ada lagi. Ini masih dalam lagi sahabat. Sahabat tengok saya ni dalam video saya ni dalam lagi. Dah kurang paras pinggang juga dah. Bukan. Ada lagi ke tak tahu lah. Dah makin dalam kan ni. Sebab ni dah palu. Saya dah makin dalam. Ini tempat yang berbeza Tempat dia tak sama. Tak ada tekanan. Mana tak ada. Makin dalam ni sahabat. Tak ada. Macam mana saya nak cabut? Ini ikan boleh lepas ni. Aduh. Kata. Aduh. Macam ni lah payahnya pakai sarung tangan ni. Okey lah, lanjut lah sahabat. Dah makin dalam lah. Payah saya nak kontrol ni, nak payah. Okay, tak ada cabut lagi. Okey. Okey, masuk yang kedua ni sahabat. Sebelah negara sahabat kita dah datang hujan dah sahabat. Bunyi guru. Ni. Yang kedua tak tahulah ada ke tak ada. Jom. Saya cuba je ni. Kat sini saya cuba je sahabat. Ni memang tak ada apa ni lah. Tak ada goyang-goyang, tak ada dia tegak je tu. Kayu besar. Okey, dah sampai sahabat. Ui, ada tekanan ni sahabat. Kenapa tak tahulah. Alamak, curut. Curut pun curut lah. Curut kecil lah sahabat. Tak tahu sana ada lagi tak tahu. Jom teruskan lagi sahabat. Okey, sambungan yang kedua tadi, ikan kecil. Mata baru ni. Tapi ini saya pasang cantik-cantik. Pasang cantik-cantik ni payah ni biasa ni.
Walaupun mata baru. Sebelah sana ada. Sebelah sana ada sahabat. Ada goyang-goyang. Ada goyang-goyang sebelah sana. Mantap padu punya. Depan ni tak ada kan. Depan ni tak ada. Oh, depan ni je. Oh, patutlah goyang-goyang. Ada ikan buntal. Ada ikan goyang-goyang. Itu dia sahabat. Ada lagi tu seko. Cik. Air jenis sahabat. Susah sikit lah nak ada. Tapi seko dulu ada lah. Seko dulu mesti ada. Nampak. Tak besar. Adalah juga besar sikit. Besar sikit je. Empat dia. Bungkus. Dah. Larang lah. Larang betul lah. Okey lah sahabat. Mungkinkah ini je yang besar? Tak tahu lah. Air besar ni susah sikit lah sahabat. Air besar, air jernih. Okey. Aduh, mata baru. Dekat orang je dia. Campur, betul cangkuk. Kat ikan tak nak cangkuk Okeylah, jom tengok lagi yang seterusnya. Okey, ini yang terakhir. Terakhir yang tempat pertama lah sahabat. Tempat kedua dan ketiga kita belum tengok lagi. Ada satu-satu. Ini besar juga saiz dia. Ikan ni tak makan ke apa ni? Habis tau, kena lele tu. Kena tali. Kurang makan lah dia. Ikan ni kurang makan. Satu. Ada lagi tempat kedua, ada ketiga lagi. Ini tempat yang pertama. Saya pasang banyak sikit. Ke belum? Bayi macam dah. Okey lah, dah lah. Lepas surat tangan tak perut. Nampak macam ni tak boleh lepas ni sahabat. Habis dah. Jom kita tengok tempat yang kedua dan ketiga. Ada ke tak ada?
Okey, ni tempat yang kedua. Tak tahulah ada ke tak ada. Nampaknya pancang kita sengit. Tak tahulah, macam besar sangat ikan ni. Sana dah jatuh lah. Apa yang terjadi sebenarnya? Tahu lah sahabat. Jom tengok ni. Apa ni? Jatuh tau. Besar sangat tu ikannya. Oh, ada satu besar. Angkat perlu. Besar sahabat. Madah tu. Tempat ni kalau tak ada madah tu. Ni dia sahabat. Besar tu. Woi. Besar tu ni sahabat. Dia seorang je sampai patah pancang kan. 10 lebih ada ni. Besar tu. Besar lah. Ini yang paling besar untuk hari ini. Yang paling besar untuk hari ini, inilah dia. Helikopter tunduk tetada, mata tindak dan benda. Yale. Biasa ya. Ini dia yang besar sahabat. Mantap baru. Nampak mata tu gemuk kan. Mantap tu. Gas terus je. Ada apa? Bangun. Kosong lah. Bukanlah. Okeylah, jom kita tengok lagi. Satu lagi tempat yang terakhir. Tengoklah sahabat. Sampai patah kayu. Besar betul tak ada kat situ. Tak boleh gaduh ni. Ini kena repeat lagi ni. Mustahil boleh patah sahabat. Mesti ada ikan besar lagi kat sini. Ada yang lagi besar daripada apa yang saya dapat hari tu. Cukup sawit kot kan. Jauh dah nampak. Tengok Azira punya lokasi ni tengok. Seko je ada. Apalah bunyi ada kan. Okay, jom kita tengok yang terakhir, Azira punya lokasi. Lah, seko je ada. Kecil pula tu kan. Ni malu betul lah macam ni. Malu betul lah tengok. Dia cakap tempat makan ni. Masuk oh. Jangan. Seko je ada sini. Mana? Tak ada. Kosong. Tak ada dah sini kan Itu je ada. Seko je ada. Jom kita lanjut tengok hasil lepas ni. Okeylah sahabat, saya dah selesai dah. Alhamdulillah lah. Pada hari ni ada jugalah, walaupun tak banyak sahabat. Ini dia sahabat hasil saya. Tak banyak kan sahabat? Tak banyak, ada 9 ekor saja semuanya.
seekor besar. Yang ni besar. Yang ni besar. Yang ni semua sedang-sedang. Ini kecil lah. Ini ada melukang 3 ekor. Ikan ni pun ada. Okey, ke 7 rawai saya dah angkat dah. Air pun surut, tak surut sangat sahabat. Tempat ni memang dia tak surut sangat. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah sahabat. Ada jugalah sahabat.